Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam video kali ini. So, untuk video kali ini aku akan pergi ke satu tempat lah. So, dah lama jugalah. Mungkin dah beberapa bulan lah kita tak buat video dan tak upload video. So, hari ni aku ada projek sikit nak ke satu tempat. Jadi apa yang aku akan buat video ini adalah macam kira momen-momen akulah nak buat satu projek. So projek dia adalah projek untuk kereta ni lah, yang dah lama aku orang kata cuba buat. Ya, sebelum ni kita layan standard standard bangang dulu kan. Dah berapa tahun dah. Jadi orang kata lama jugalah kita pakai standard, jadi kita rasa boring. So kita upgrade kereta ni kan. Dan kereta ni pun tak boleh buat heavy orang kata terlampau upgrade sangat, sebab dia ada link dengan inspection. So orang kata kita main layan-layan abah-abah je lah, sesedap mata, sesedap rasa. Jadi orang kata best lah kan. Jadi kalau tak adalah rasa boring sangat. So kita berbalik cerita apa yang tujuan aku nak buat pagi ni. So aku pergi ke satu tempat, di mana tempat tu kejap lagi aku akan bagi tahulah kat mana. Apa-apa pun kita tengok apa yang aku akan lakukan selepas ini. Kita jumpa sebentar saja lagi. Okay, sekarang kita dah sampai di lokasi yang tempat nak dibuat projek sekarang ni. So kedai dia dah kat belakang ni. Jadi aku punya kereta pun dah parking kat sini. Aku pun dah jumpa dengan bos dia. So kita tengok apa ada lagi seat yang ada dekat dalam ni. Okay, jom. Hello bos. Wah, ini kedai ah. Ini kedai apa nama bos? Hilton. Hilton. So ini kedai semua seat apa? Recaro Thailand. Recaro ada, Malaysia ada. Oh, Malaysia ada. Campur-campur. So yang saya nak ambil ni di Malaysia punya ke? Thailand. Oh, Thailand punya. Oh, ini ya. Wah, ini FD pun ada. Wah, macam-macam ada. So ini selain apa seat, apa lagi bos you jual? Kita ada bikin cushion, repair pun ada. Repair pun ada. Kita dalam kalau apa rosak boleh buat kita buat lah, tak boleh buat kita kasih tahu, tak boleh buat lah. Okey. So ini tempat Ipoh mana punya tempat bos? Ipoh sini Falim. Falim. Oh, Falim. sini panggil Falim. Saya rasa mau pergi Penang tadi. Apa jauh betul rasanya. Sudah keluar highway, masuk highway. Wow, sekarang baru sampai. Saya ingat itu you kasih saya Google Map tu lah. Itu Google tipu saya. Cek balik. Wah, rupa baru betul. So sekarang you punya business ni on dari hari apa sampai pukul berapa? Jam berapa sampai jam berapa? Pukul 9 buka sampai pukul 6 lah, itu macam lah. Pukul 9 sampai pukul 6 lah. sampai pukul 6. Monday to
Saturday lah. Ah. Sunday mau tengok lah. Sunday kalau Ada kerja, tak ada kerja cuti lah. kalau ada orang mau pasang seat ke, ada orang mau repair seat ke, dia orang telefon dulu lah, buat appointment. Ya. Ada walk in terus pun ada juga kah? Ada lah, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. So selain you punya business dekat sini, you ada buat itu shop online kan? Ya. Shop online itu Shopee ke? Shopee, TikTok lah. Oh, TikTok pun ada, Facebook pun ada. So kalau diorang mau mau apa buy online, diorang punya postage tu kira macam mana? Putus lah. Pakai Korea lah. Tak, maksud saya tu dalam range berapa ringgit tu? Kalau semenanjung Malaysia lebih kurang 80 atau 80 lebih. Itu semenanjung. Semenanjung Malaysia. Langkawi mahal sikit lah, 100 lebih lah ini. Oh, Langkawi. Sabah Sarawak lagi mahal. Oh ya kah? Oh macam Oh dia kira kilo kg kan? Kilo berapa jauh? Berapa jauh? Oh, okey. So saya tengok ini ada seat pun apa? Ada steering pun ada. Wih, ini berapa bos? Itu lah 100 lebih. 100 lebih satu kah? Satu lah. 150 lah. 151. Satu tu siap pasang ke apa? Boleh lah, siap pasang boleh. Boleh tak? Wah. Ini tak kata satu 100 lebih. 100 dapat apa? Tak boleh lah. Tak boleh kah? Tak boleh lah. Kalau 100 apa tadi? 150 satu ke dua? Satu orang pakai. Satu orang pakai? Oh. Dia tengok. Ada Recaro. Wah, ni macam-macam ada bos lah. Oh, itu ini apa? Sarung cushion. Seat cover lah. Wah. Macam-macam ada. Oh. Tengok geng. Macam-macam ada geng. Kalau kau nak, korang boleh datang sini ataupun korang boleh buat appointment dengan bos tadi. Bos. Nama apa bos? Eric Ong. Eric Ong. So korang boleh call Eric Ong atau message. So nanti telefon dia aku akan letak link dekat bawah. So WhatsApp pun boleh lah. WhatsApp boleh lah untuk buat appointment lah macam kan. Boleh. Kalau korang nak buy online pun korang boleh tengok dia orang punya pergi dia orang punya apa nama apa TikTok apa? TikTok TikTok nanti mau tulis kasih lah. Oh iya kah? Itu kalau Shopee pun ada lah. Shopee ada. Dia lain nama. Lain nama. Bukan nama ini company. Bukan nama lah. Tapi apa pun nanti aku akan masukkan dekat link dekat bawah. Nanti korang rasa berminat dengan barang-barang yang ada kat sini ataupun seat yang ada kat sini, korang boleh deal dulu dengan bos ni. Okey. So lain-lain tak ada apa-apa, nanti aku nak buat pemasangan dulu. Okey. Kita jumpa lagi. Okey. Geng, kau tengok ni tempat. Aku bukan tak boleh beli secara online. Tapi aku fikir daripada aku ambil online, tak apalah aku korban sikit untuk pergi ke tempat ni. Dia bukan ada tempat ni saja yang ada jual. Dia dekat KL pun ada. Tapi seat yang aku nak cari tu, design dia tu memang banyakkannya sold out. Jadi aku last kali cari-cari aku terjumpa lah satu kedai, bos ni punya kedai lah. Jadi dia ada tinggal di satu je, sepasang kiri dan kanan. Nak tak nak aku kena rembat jugalah. Aku beli dekat sini kan. Jauh pun aku kena korban lah. Walaupun aku boleh beli secara online, tapi aku rasa macam yalah, kau nak beli secara online, bila dah sampai kau nak pasang sendirilah. Kalau kau ada tool tak ada masalah. Masalahnya aku pun tool tak ada juga. Jadi nak pergi kedai juga, nak pergi sambung upah juga orang pasang, ataupun aku nak kena pinjam barang-barang member lah. Itu pun kalau member ada tool itu. Walaupun tadi yang tak ada, saya punya spanner tu kan. So aku kira langsam je lah, pergi je sini dan ambil terus.
Sekarang bila aku dah sampai sini, inilah tempat dia dan lokasi dia. So kau boleh tengok lah kat sini macam-macam ada. Dia ada jual steering ada. Dia macam-macam emblem pun ada. Kau nak repair seat pun ada, nak cushion cover pun ada. So kalau kau boleh tengok, kalau cover sini yang boleh nampak lah dengan mata secara random je lah. Ni Myvi ada apa semua. Tapi aku rasa korang tak minat buat sarung-sarung ni. Korang lebih suka pakai seat-seat macam ni lah. So inilah dia tempat dia. So kalau korang yang warga tempatan di kawasan Ipoh ni, yang berdekatan dengan, kau tak silap apa, Manggil Lebu ke apa, aku rasa macam nama tempat tu Lahad apa ke apa. Tapi korang tengoklah nanti dekat link yang aku bagi tu. So korang boleh, kalau agak rasa-rasa dekat dengan korang dan berkenan dengan apa yang ada kat sini, korang boleh datang terus sini. Boleh buat pemasangan terus. Dan harga dia ikut design dan model yang korang nak ambil tu. So macam mana? Sinilah kau tengok ni. Ada leather, ada fabric. Kalau kau rasa, bhai, duduk. Gila, bhai. Aku memang dah lama idam-idamkan ni. So ni kau tengok, dia ada Recaro Thailand dengan Malaysia dia punya buat. So kalau yang original Malaysia punya dekat Sunway, korang boleh pergi dekat Sunway lah. Kat situ kalau Recaro Malaysia original 6,000 ke atas confirm punya kan, bergantung design yang korang nak ambil. So jalan solution dia ni lah. Kalau nak rasa murah, dia taklah teruk sangat, tapi not bad lah kan. Nampak macam ori kan, walaupun tapak dia tu, kalau kita tengok yang original Recaro Malaysia, tapak dia tu, rail dia ada stiker Recaro. Ada yang setengah tu dia pasang stiker, dia tengok pada design model seat tu. Dan ada yang setengah tu dia memang punch Recaro punya. Dan dia punya tapak pun ada sikit lain lah. So yang macam yang dekat kedai ni. So itu je beza dia kan. So lain-lain tak ada apa. Kita tengok cara bos kita pasang dekat seat ni. Aku dah tak sabar nak tengok ni. Jom. Okey, sekarang kau tengok dia dah togel kan kereta aku. Satu seat dah buka kan. So seat dah sebelah lagi, belum buka lagi. So kita tengoklah cara pemasangan dia tu macam. Banyak jeling. Ni seat standard lah kan. So nanti seat standard dia kita bawa balik. Ni seat dia yang design yang aku nak Ni R6 kan. Dia punya nama dia Super Stark Memang dekat sini aku tengok tinggal satu kan, kiri kanan. Jadi dia kain tepi dia kita tengok dengan kain belakang Alcantara kan. Tengah ni dia fabric. Tepi ni dengan ni ni Alcantara. Rail pun dah bawa keluar. Kita tak tahu cara pemasangan ni berapa jam. Kita tengok je lah. Biasa berapa pasang berapa lama bos? Pasang 1 jam. 1 jam juga Ya, sudah mau lepas. Okey. Ni rail dia yang aku cakap tadi. Ada rokok pula. Ni jangan korang hisap rokok pula budak-budak bawa. Itu rendah ke tinggi? Serendah tu tinggi macam mana? Mau rendah ke mau tinggi? Tinggi sangat ke macam mana? Bukan mahal tinggi lah. Kalau mau rendah saya cepat lah, tak payah modify. Iya kah? Rendah
Tapi tinggi baik sikit lah. Tinggi baik sikit lah. Jangan rendah lah. Takut tak nampak lagi lah. Sebab membanding lah. Betul. Aduh gila. Tengok bos dia adjust. Wah, sudah tapak ini Afzal juga mau korek juga, modified lagi ya. Sini mau korek juga masuk. So ini armrest memang tak boleh pakai lah kan? Oh ya. Tak boleh pakai lah. Okey. Okay, kita biar dulu bos ni buat kerja, so kita jangan kacau dah. Yeah. Why they hating on me, so I switch spots. Not running out of so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they hating on me, so I switch spots. Not running out of so fuck a pit stop. Hold the wrist. Okey, kawasan kedai ni seperti Tokey tu cakap tadi, dia dekat dengan Menggelebu, lokasi dia tu. So landmark dia kau boleh tengok dekat Chun Sing. Tu landmark dia Chun Sing. So dekat depan Chun Sing, so inilah dia punya kedai yang kau boleh lepas sekarang. Sebelah kedai Wiro. Itu kawasan landmark dia lah. So, kalau kau nak datang sini untuk beli secara walk in. Belakang aku ni ada kereta bagus lah, Honda. Sorry, bukan Honda, Toyota. Lawa juga bhai. Race oh. 2.5 cc. 2 exhaust. Aduh bhai. Lawa geng. Biasalah, kereta Tokey ni kot. Tak mampu kita. Jadi kita tengok je lah. Kita tengok. Kami boleh cuba tengok ada rendah kalau tak. Oh, mau try dulu. Dia suruh try dulu, mau tinggi, mau rendah, mau adjust. Wow. So far not bad lah kan. Orang macam aku ni kurus, so ada ruang lagi lah. So kalau orang gemuk tu, aku rasa macam orang yang saiz badan XL, double XL tu, dia ngam-ngam kot, fit di grip sini. Macam aku ni kurus kan, saiz badan saiz S. So ada free play sikit. Alcantara bhai. Sayang lah. Aku tengok seat belt dia pun cun juga. Tak ada bajet lah. Ada bajet aku nak pasang. Alang-alang pergi sini, tapi itulah. Tengok macam mana. Kalau pergi next time, ada bajet next time pergi lagi ke, mana tahu. Kan. Geram juga tengok seat belt dia tadi. Okey lah, not bad lah. Yang blind driver aku tak tahu. So nanti kita tengok pula blind driver try macam mana. So untuk passenger, pada aku passenger ni tak adalah nak
tengok depan sangat kan. Dia banyak relax. So tak tenggelam sangat, tak tinggi sangat. Okey lah paras-paras ni. Cun. So seat kedua kita dah pasang. So dah ada dekat kereta. Boleh tengok sekarang handsome kan. So seat kedua situ lah. So bos tengah nak adjust rail. So nanti dia pasang juga. Dia dah cabut habis. So untuk pillar pun dia dah cabut. So nanti dia pasang lah. Dia pasang pillar dulu. Untuk bell. Okay. Sekarang bos ni nak pasang untuk second seat. So cerita dia tadi, aku dah deal dengan bos tu untuk pasang seat belt kiri kanan. So harga dia lebih kurang dia boleh bagi kat aku. Adalah aku cerita, kalau kau nak kau deal sendirilah dengan bos ni. Tapi dia bagi harga aku dekat aku special sikit lah sebab aku dah beli dia punya seat kan. So dapatlah discount sikit. So aku pasang left and right, plain, warna plain, red colour. Kalau ikutkan aku nak Recaro seat belt, tapi seat belt Recaro tak ada. Dia lupa nak order, dia cakap. So nak tak nak, alang-alang dah pergi sejauh ini aku pergi, kita pasang sekali lah kan. Untuk yang satu lagi belt tu aku berminat juga, yang pasang dekat sini, dekat seat Takata. So yang tu nantilah, next time lah. Okey, sekarang kau dah tengok bos ni pasang bel kiri dan kanan. Smart. Sekarang seat dah siap pasang dua. So untuk position driver dia agak tenggelam sikit ya. Aku nampak ada sedikit tenggelam daripada yang standard tu. Tapi tadi aku duduk dekat passenger macam tak ada tenggelam sangat, macam normal-normal lah. Bila dah duduk dekat bahagian driver ni, aku rasa dah macam tenggelam sikit. Pasal hard limit yang aku boleh tengok untuk bahagian depan tu, kita dah nampak dah kerendahan dia dulu. So bila dah pasang Recaro ni memang berbeza lah. So kalau korang kena pandai-pandai lah kan, nak buat macam mana itu skill masing-masing lah. Tapi so far seat dah pasang, bel dah pasang. Ok lah, tak ada apa lagi lah kan. So aku nak ke dalam dulu. Ok, sekarang seat semua sudah pasang, bel pun sudah pasang. So semua dah cantik, cun-cun. So untuk kita akhiri video ni, kita tutup video ni. Kepada yang nak buat kat tempat sini, Ipoh macam aku cakap tadi dalam awal-awal video, so kau boleh refer. Dan aku akan tag juga dekat bawah link pada di description. So kau boleh datang lah jika kau nak buat ni. Dia ada macam-macam. So apa-apa kau boleh WhatsApp, tanya je apa. Yang lain-lain tak ada apa-apa. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Speed.